Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dai Muhammad Fatur bin Muhammad Mustri. Saya merupakan pelatih kaunseling daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan dalam sesi ini saya akan mengulas dan menguraikan penggunaan kemahiran menyoal yang telah saya aplikasi dalam sesi kaunseling kelompok baru-baru ini bersama saya punya klien-klien dan rakan-rakan saya. Okey, kemahiran menyoal apa yang saya dapati bahawasanya ia merujuk kepada keupayaan kaunselor untuk meneroka isu, perasaan dan pengalaman klien melalui pertanyaan yang terarah dan berhikmah berdasarkan yang telah saya pelajari dalam kuliah ke-9 dan ke-10 berkaitan modul kemahiran asas komunikasi lisan. Saya mendapati bahawasanya kemahiran ini sangat penting kerana ia menjadi asas utama ataupun menjadi asas yang penting seperti prafrasa, klarifikasi dan refleksi. Dan dalam modul tersebut, saya mendapati bahawasanya terdapat tiga bahagian yang penting, utama dan sangat utama kepada klien dan kepada kaunselor juga. Apakah itu? Pertama adalah saya mendapatkan bahawasanya maklumat tepat dan lanjut daripada klien pertama. Kedua, memastikan kefahaman kaunselor terhadap situasi-situasi klien. Dan ketiga adalah apa? Menggalakkan klien meneroka diri secara lebih mendalam. Oleh disebabkan itu, dalam sesi kaunseling, saya telah menggunakan soalan terbuka dan tertutup mengikut kumpulan. Ini yang telah saya pelajari bahawasanya kita melihat konteks aplikasi dalam sesi kaunseling ini, kita mengambil dari segi komunikasi secara ataupun kemahiran menyoal. Saya akan memberikan dua penjelasan dan satu penjelasan berkaitan dengan soalan reflektif, dua daripada soalan terbuka dan satu daripada soalan tertutup. Okay, apakah itu? Okay, kita melihat soalan terbuka. Bagi saya, kaunselor dan kamu adalah klien, saya try tanya. Saya mencuba tanya. Okay. Boleh awak kongsikan bagaimana awak uruskan masa setiap hari anda belajar dan bekerja? Sebagai apabila kita melihat daripada permasalahan klien berkaitan dengan tajuk ataupun berkaitan dengan isu mereka mengalami permasalahan berkaitan dengan belajar dan bekerja. Itu. So, saya akan menggunakan soalan terbuka yang sebentar tadi saya mengatakan bahawasanya. Okay, kita melihat kepada soalan tertutup pula. Saya mempertanyakan kepada klien. Kerana apabila kalau saya mempertanyakan berkaitan soalan umum, saya akan sukar untuk mendapat permasalahan-permasalahan klien secara spesifik. So, kita melihat kepada masalah tertutup. Saya bagi contoh. Okay, adakah awak bekerja setiap malam? Pertama. Kedua, berapa jam masa belajar yang tinggal setiap hari? Bermaksud apabila kalau kita bertanya, kita sebagai kaunselor bertanya kepada klien berkaitan dengan soalan tertutup, kita akan lebih mudah mengetahui bahawasanya klien ini mengalami masalah itu, klien ini mengalami masalah ini. Dan apakah faktor-faktornya? Apa faktornya saya menjelaskan yang ketiga tadi, soalan yang reflektif, iaitu apakah kesan, itu kita memberikan berkaitan dengan soalan, kesan, impak, uh, positif atau negatif sebagainya. Apakah kesan daripada rutin ini terhadap kesihatan diri dan emosi awak pertama? Kedua, contohnya, pada pandangan awak, apakah yang paling mencabar dalam situasi ini? Oleh demikian, klien mereka akan mencuba menjawab dan mereka akan meluahkan. Boleh katakan sebanyak 100% untuk mereka meluahkan permasalahan-permasalahan mereka. Dan ini akan membantu klien untuk menyedari bahawasanya tekanan yang telah dialami berpunca daripada kemungkinan kekurangan rehat satu, ketidakjelasan keutamaan hidup satu. Okay, daripada sesi ini, saya mengetahui bahawasanya kemahiran menyoal telah membuka ruang untuk klien menyuarakan pengalaman hidupnya dengan lebih jujur, soalan yang bersifat terbuka, membenarkan penerokaan perasaan. Manakala soalan tertutup pula, saya mendapati bahawasanya dia merupakan satu perstrukturan perbualan agar tidak tersasar. Dan saya menyadari bahawasanya setiap intonasi suara itu sebenarnya adalah satu perkara yang utama kerana kita menggunakan intonasi, kita menggunakan sasaran bahasa. Dan apabila kedua-dua ini digabungkan, maka kita akan memainkan peranan penting bagi memastikan klien tidak merasa tersinggung, tidak merasa terancam, tidak merasa dibiarkan. Apakah kesimpulan yang saya boleh berikan pada hari ini ialah kemahiran menyoal ni adalah asas kepada komunikasi terapeutik dalam sesi kaunseling. Hal ini dikatakan demikian kerana
ia bukan sekadar bertanya, akan tetapi ia bernyoal, ia memahami, ia memimpin dan memberi ruang kepada kliennya untuk meneroka diri sendiri dengan lebih mendalam dan berstruktur. Dan kita dapati bahawasanya dengan kemahiran bersoalan ini, klien akan menjelaskan permasalahan diri dia, klien akan menjelaskan apakah isu yang menyebabkan dia rasa tersakiti, dan kita sebagai kaunselor, kita akan mudah mendapati permasalahan-permasalahan klien tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.